Sebilangan ibu bapa meletakkan mas kahwin yang tinggi bagi pihak anak perempuan. Guana kira kawan dia anak dia. Dah kita tak suka, tak usah jangan. Ramai lagi orang lain. Dah pada pihak ibu bapa, jangan letak yang tinggi-tinggi. Kerana apa? Kerana yang paling barakah Nabi kata, yang paling mudah mas kahwinnya. Faham? Ada setengah riwayat yang paling rendah mas kahwin. Nampak? Tapi dia letak tinggi juga, nak buat apa ni? Sini macam ni, kalau hak SPN, berapa ya? Atau kan? Kita tak tahu macam ni. 10 tau. 10,000 dah ni, 2025. Nampak? Bukan 1985. 1985 tu 1000 hak 8E SPN. Learning kalau kata kau pakai sikit, bukan ulu lah, pakai ada bandar-bandar sikit, SPN hak dak pas 10,000. Nampak? Diploma 20. Degree 30. Sungguh ni, tu nak? Dia kata berapa makcik anak makcik? Anak macam kakak dia lah 30. Nampak? Tak ada kata apa, tak boleh kurang. Tak boleh kurang, bukan beruk. Tak nak kata apa lagi. Nampak? Dulu kita tanya kan tahun 20-an. Tahun 20-an tanya kita dah tanya orang tua. Khubah lembu tak? Baru 30 ya. Tahun 24, 23. Kambing 9 ya kambing. Nampak tak? Lalu ni berapa lah ni? Lalu ni tali 40. Zadok kambing ni tali 40. Mu nak beli kan ni kambing 30. Betul tak? Jadi anak kata tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Tapi kalau berpatutan nikah lah. Dia kata awal walaupun 30,000 tapi hafal hadis Sahih Muslim. Alfiyah Ibn Malik ingat. Nampak? Syarah Tirmizi khatam ngaji. Nampak? Syama'in benda Imam Tirmizi pun ngaji habis. Nak boleh kecek Arab, boleh berjahit, boleh apa, tak ada masalah. Tidak, Nawawi mahal juga, tak ada peti cari anak orang lain. Tahu tak? Ni blog-blog musen, tak mahal nak tanya ni 5,000. Nah, janda.